Yunnan, satu negeri di China yang memang tengah viral dalam kalangan rakyat Malaysia sekarang ni. Bersempadan dengan Myanmar, Laos dan Vietnam menjadikan Yunnan ni dia tak jauh pun nak pergi, tak susah kita nak pergi. Tiket boleh dapat bawah RM1,000 dan flight pun 4 jam sahaja. Biasanya kalau ke Yunnan, ramai yang akan cover 4 bandar sekaligus. Kunming, Dali, Lijiang dan Shangri-La. So dalam video kali ni saya nak share 10 benda yang anda kena tahu sebelum ke Yunnan, especially yang baru first time nak ke China. Yang pertama, cuaca dia unpredictable. Boleh jadi dekat Kunming panas, tapi bila pergi ke Shangri-La, pergi ke Lijiang, dia akan jadi sejuk sangat. So boleh prepare heat tech, boleh prepare jacket untuk kita layer nanti. Yang kedua, altitude is real, especially kalau korang ke belah yang tinggi-tinggi macam Lijiang, Jet Dragon Snow Mountain, Shangri-La, semua tu, itu adalah kawasan yang tinggi dan oksigen dia nipis. Siapa yang ada masalah pernafasan, make sure korang dapatkan dulu nasihat doktor, bawa ubat apa semua. Okay? Bila dah sampai sini, take it slow. Minum air banyak-banyak dan jangan terus buat aktiviti-aktiviti berat. Dan korang akan jumpa banyak kedai yang akan jual oxygen tank. Ketiga, Google Map tak boleh pakai sebab China dia ada apps dia sendiri. So install siap-siap apps A-Map. Keempat, China ni dia negara yang very cashless. So tak payah tukar duit daripada Malaysia pun tak apa. Just install je apps Alipay ataupun Touch 'n Go pun boleh guna dekat sini. Kelima, English sangat limited. Especially kalau korang nak deal dengan local restaurant, drivers, dengan small shops kan. Diorang memang tak boleh cakap English. So korang kena install apps Google Translate. Cakap lah macam ayam dengan itik pun, janji faham. Keenam, transport. Sangat-sangat mudah. Kalau dekat Malaysia kita pakai Grab kan, dekat China korang kena install pula apps Didi. So Didi ni adalah apps e-hailing lah dekat China. Nak travel dalam bandar pakai Didi je sebab harga dia memang sangat murah. Kalau nak travel antara bandar pula, korang boleh naik high speed train. Ketujuh, make sure korang tak tertipu dengan harga attraction tiket dia sebab dekat China ni kan tak semua benda masuk dalam harga tiket tau. Harga shuttle bus lain, harga cable car lain, harga nak naik bagi lain pula. So kadang-kadang kita nampak entrance tiket dia macam murah betul kan, sekali bila dah masuk rupanya semua benda kena bayar lain. Yang ke-8, WeChat sangat penting dekat China. Dekat China, WeChat ni bukan sekadar apps untuk kita mesej-mesej tau. Orang China gunakan WeChat untuk semua benda. Dan WeChat ni best sebab dia ada auto translation. So korang senang nak sembang dengan orang hotel, tour agent ke apa ke. Dan ada satu hotel yang kita orang stay dekat Yunnan, password untuk masuk bilik pun dia kasih dekat WeChat. Yang ke-9, toilet dia macam biasalah, tak ada bidet. So kena bawa lah portable bidet ke, tisu ke, wet wipe ke apa semua ke, ready kat dalam bag. Dan yang terakhir, China adalah tempat kelahiran mi tari. So wajib try mi tari original bila korang datang ke China. Dekat mana-mana pun semuanya sedap. Selain dari mi tari, makanan halal dekat China memang sangat-sangat mudah nak dicari, especially Yunnan. Sebab Yunnan ni ada satu community Muslim yang sangat besar dan luas. Kalau tanya kita orang, best tak Yunnan? Best gila. Kita memang nak datang balik, nak bawa anak pula sebab Yunnan ni memang kids friendly dan dia sebenarnya adalah antara tempat yang murah kalau korang nak bawa anak-anak korang main saji. So apa tunggu lagi kan? Nak plan your trip to Yunnan. Dan kalau korang belum tengok lagi semua video trip Yunnan kita, korang boleh pergi dekat playlist dan play semua sekali video. Subscribe jangan lupa.